Alright guys, untuk hari ni kita set untuk barangan pingpong. Mantap. Alright guys, jadi ini antara barang-barang yang aku dah order daripada Jepun. Dia dah sampai, tapi aku tak order lah semua ni sekaligus. Aku order satu-satu, lepas tu aku letak kat dalam kotak ni. Aku bawa pergi tempat kerja. Nak buat kat rumah tak sempat, tak boleh tahan masalah, aku bawa pergi tempat kerja. So yang aku pegang ni, ini adalah gam untuk kita tampal getah tu daripada butterfly. Lepas tu dia punya cover tepi kayu bed lah. Lepas tu yang ni pisau. Lepas tu yang ini pula aku tak ingat apa benda. Nanti kita buka. Alright guys, jadi barang yang pertama kita buka. Korang tengok lah satu-satu aku buka. Sorry lah video ni panjang sikit. Aku pun tak lala nak potong-potong, nak buang sayang pula. Jadi aku pun record je lah semua. Okay, jadi aku voice over ni waktu malam lah. Kalau korang dengar bunyi cengkerik tu, sorry lah. Aku tak pakai mikrofon ke apa, terus direct handphone je kita voice over. Okay, yang ini adalah getah daripada Butterfly Dicknick 09C 09C. Aku rasa ini antara getah yang paling top lah. So aku belilah ni sebab nak rasa performance player punya feel kan. Yang ni memang daripada Japan. Lepas tu yang seterusnya, kita akan buka plastik yang seterusnya. So untuk kali ni setup aku akan pakai Dicknick punya setup, getah Dicknick. Aku target warna merah ni aku pakai 09C. Lepas tu yang lagi satu, korang tunggu apa agaknya getah yang aku nak pakai untuk set yang belakang pula. Aku target yang Dicknick 09 ni aku nak letak bahagian hadapan lah. Jadi kita tengok yang ini apa. Alamak, yang ini bukan getah. Yang ni sebenarnya dia punya cover getah tu. Sebab kalau dah beli getah mahal, korang kena ada protection kan. So yang ni plastik cover lah. Plastik cover ni penting jugalah. Sebab kalau korang letak direct dalam beg, takut nanti dia punya getah tu berhabuk ke kotor kan. So kita beli juga. Belilah beberapa keping. Ada beg lama pun sapu je lah, pakai lah. Alright, jadi kita letak tepi dulu cover getah ni. So kita try ambil barang lain pula. Okay, ini barang yang seterusnya. Ini dah banyak sebenarnya barang ni. Aku tak tahu nak cakap macam mana, tapi demi kepuasan kan, nak rasa punya pasal, kita spend lah juga duit sikit. Yang ni bukan sponsor mana-mana. Yang ni beli sendiri, okay. Ini kumpul duit sikit-sikit. Lepas tu kita beli satu-satu barang. Lepas tu kita tunggu sampai semua sampai. Okay, so yang seterusnya adalah getah Dicknick 05, Dicknick 05. Dia ni lebih laju sikit dia punya speed. Dia punya spin pun ada juga, tapi dia tak seteki macam 09 lah. 09C dia teki lagi, dia melekat lagi. Tapi dua-dua ni memang padu. Yang ni aku ambil 2.1mm lah. Dua-dua 2.1mm, nak bagi tebal sikit. Dia punya kelebihannya, bola tu lebih cepat keluar. Lepas tu laju, spin pun sedap. Kelemahan dia berat. Tu je, kelemahan dia berat. So kita dah nampak dah setup untuk kali ni memang cun-cun. Aku target 09 tu aku nak buat attacking. Lepas tu yang Dicknick 05 tu untuk defensif lah, warna hitam. 09 tu warna merah. So kita set cun-cun punya. Seterusnya barang yang aku beli pun sama juga. Aku beli cover untuk getah. Yang ni buat spare lah, mana tahu nanti hilang ke apa kan. Sebab yelah, barang dah mahal kan, so kita kena ada protection lah. Tapi diorang kalau ikut forum, dia kata boleh tahan dalam 6 bulan. Tapi antara banyak-banyak getah ni yang boleh tahan lama juga. So kita nanti tengok lah macam mana. Overall memang orang kata beli ni memang barai lah. Kalau semata-mata nak beli macam tak ada keperluan, tak payah. Macam aku main selalu kan, so boleh lah nak kata main tournament tu tak ada lah. Tapi sebenarnya ini untuk tournament punya. Tapi ikutlah korang punya kepuasan. Korang dah kerja penat-penat, dah habis duit, lepas tu korang boleh main ni untuk enjoy, untuk hilangkan stres. So barang yang seterusnya sama juga. Yang ni pun diterbangkan daripada Jepun. Ini ialah kayu bed pingpong, ataupun kita panggil blade, pingpong blade. Yang ini kayu ni pun special juga, Super LC. Super LC daripada Butterfly. Ini sebenarnya Viscaria Super LC. FL lah, aku ambil FL sebab dia punya bentuk ada curve sikit, sedap. Dia tak straight, dia bukan pen holder punya. Yang ni memang aku suka pakai ni. Kalau nak buat spin pun nice. Jadi kita tengok macam mana dalam dia. Nice tak nice. Sorry lah kalau ada bunyi kapal terbang ke, bunyi cengkerik ke. Aku buat voice over kat luar rumah
Ambil feel. Korang tengok betapa syahdunya dia punya bed. Memang nice. Memang ada chop jet TTA. Lepas tu nampaklah dia punya layer carbon tu ada 2 bahagian. Dan kayu dia pun ringan. Buatan dia pun kemas. Jadi memang best buy lah. Tengok pegang pun sedap-sedap je. Memang ringan lah. Cuma harga dia lah keras sikit. Kalau kat Malaysia harga dia lagi mahal lah. Cuma dia punya kemasan dia, finishing dia memang nice lah. Ini untuk kepuasan nafsu semata-mata. Tapi dia pun ada power juga. Sebab kalau guna kayu ni, kita akan dapat power Dicnic tu, dia akan keluar. Maksudnya kombinasi daripada kayu dan juga getah Dicnic dekat sini memang boleh pergi dapat top. Jadi bed dah padu, so getah pun kita dah ada yang padu. Macam biasalah, kita kena ada juga bag dia untuk kita simpan baik-baik kan. Nak simpan ni elok, barang mahal kan. Jadi kita belilah juga satu bed. Bed ni kita boleh simpan 2 set pingpong. Lepas tu boleh letak bola lah dalam 3 biji. Pun just nice lah. So kita boleh pakai lah beg ni, senang nak bawa ke mana-mana. Takkan kita nak bawa kotak biru tu kan. Bawa kotak biru macam pelik pula. Jadi sekarang kita mulalah acara untuk memasang getah dekat kayu pingpong ni. Nak kata susah tu taklah susah, tapi perlukan juga kemahiran. Lepas tu kena teliti juga, tak boleh cincai-cincai sebab benda mahal. Jadi kalau salah potong, menyesal. So dekat sini Dicnic 09C, getah warna merah aku ambil. Bila tanya dekat forum, diorang kata merah ni ada beza, hitam ni ada beza. Tapi kalau ikutkan production kata ataupun factory kata, dulu ni sama je, cuma beza colour je. Aku tak pastilah sebab aku ada warna merah je. Warna hitam aku tak beli lah sebab mahal juga. Ini pun sama, lebih kurang mahal agak. Cuma ni harga bawah sikit daripada Dicnic 09. 05 ni aku ambil warna hitam. Tapi kalau tengok, kalau yang Dicnic 09 ni dia ada bagi plastik juga tau dekat getah warna merah ni. Tapi dia ada bagi kertas jugalah. Kalau yang hitam tu dia tak ada langsung cover plastik. Dia terus getah direct dengan kertas warna hijau tu. Tapi dulu ni ada kertas warna hijau, memang legit lah, original. Kalau tengok yang warna merah ni, dia macam ada getah, ada bukan getah dia ni ada plastik cover sikit. Tapi overall ini memang ori lah. Kalau kat belakang getah tu memang ada chop nombor siri dia bagai. Dua-dua ni ada nombor siri. So warna merah dengan warna hitam. Jadi aku pun apa lagi, dah tak boleh tahan lah. Kita terus set warna hitam dulu lah. So warna merah tu bahagian depan kan, kita pasang belakang dulu. Aku target warna hitam ni letak kat belakang. Jadi korang perlukan gam. Lepas tu perlukan span. Span ni untuk kita tarik-tarik gam tu nanti. Lepas tu dia ada juga penyepit lah, guna penyepit. Yang ni aku guna penyepit aku sendiri lah, penyepit besi. Kalau korang ada bagi penyepit plastik. Sebab kita akan sepit apa span tu. Lepas tu nanti kita akan letak gam. Aku letak kat sini plan layer dekat getah. Aku akan letak 2 layer. Lepas tu dekat kayu aku letak 1 layer. Mana yang warna merah tu aku akan letak 2 layer. Warna hitam aku akan letak 2 layer. Dekat kayu tu aku letak selayer. So first, kalau nak tampal warna hitam dulu, kita akan letak 1 layer. Sapukan sampai rata. Dah sampai rata tu, lepas tu kita tunggu kering. Lepas dah agak-agak nak kering tu, kita sapu dekat kayu. 1 layer. So dekat getah tadi 1 layer dah kan. So nanti bila kayu dah bila layer pertama kat getah dah kering, kita akan sapu kat kayu. Lepas tu siap je sapu kayu, kita terus sapu lagi sekali dekat getah untuk kali kedua. Sebab yang first punya layer dah kering kan. So kita letak layer yang kedua. So bila layer kedua dah kering, kayu mesti dah kering lah. Lepas tu kita lekat je, kita tekan je bagi dia rapat, bagi tak ada gelembung. Dia tak susah lah. Tapi dia punya gam ni nampak macam bodoh-bodoh tau, tapi dia macam melekat juga tu. Aku rasa dia macam sarang laba-laba dia main melekat. Dia memang ada sticky tu lah. Tapi yang ni water base kan. Gam ni pun mahal agak. Aku beli yang kecil ni 20 gram. Dia ada sampai 100 gram, 50 gram. Tapi harganya mahal agak lah. Yang ni original butterfly punya gam. Ada lagi gam-gam brand Cina lain, tapi aku ambil terus lah sebab nak rasa kan performance daripada butterfly. So aku letak lah dua-dua ni 1 layer dulu. Lepas tu nanti kita akan tambah lagi 1 layer.
Yang penting korang kena bagi rata betul-betul. Jangan ada yang tebal sebelah ke apa. Bagi rata cun-cun. Dia bila dah kering, gam ni dia akan jadi macam warna clear-clear putih. So sebenarnya tak susah, korang boleh buat sendiri. Memang senang. Kalau korang rasa malas, pergi ke kedai, bagi kedai buat je. Kalau kedai tu ada kata dia memang lagi nice lah. Dia akan ikut shape cun-cun. Yang ni aku guna pisau je. So kalau dipikir-pikir balik kan, macam kau-kau lah. Untuk hasilkan bed custom yang macam ni, dia punya kayu saja dah kayu saja dah dalam 1,000 lebih. Aku rasa kalau Malaysia punya harga mungkin lah 1,300 ke 1,500 ke macam tu lebih kurang. 1,500 macam tu lebih kurang. Lepas tu dia punya getah ni, kalau Dicknick 09C ni harga lebih kurang 300 lebih kot. 300 lebih, bajet dalam 400 lah. Tapi kalau warna hitam tu harga 300 lebih ke 320 ke 340 macam tu lah. Ataupun 300, tengok lah macam mana. Cuma aku beli dekat Japan, so dengan dapat voucher lagi, harga dia bajet 300. Dicknick 09 tu 300 lebih sikit. Jadi kalau nak untung beli kat Jepun lah. Tapi lambat sikit lah. Sebab aku takut kalau nak beli yang macam harga dia murah-murah sangat. Sebab takut yelah barang kopi ke apa kan, tak ori. Jadi terpaksa lah beli yang harga mahal sikit, janji berbaloi. Sebab aku fikir pun nak guna lama kan. Janji puas main, kita rasa nikmat macam mana barang autentik, original. Okey, yang ni sekarang aku dah mula sapu gam dekat kayu. Korang kena sapu tu bagi rata. Lepas tu mula-mula tu boleh lah korang sapu bagi rata macam tu kan. Last kali korang akan buat atas bawah bagi dia ikut urat kayu tu, supaya dia masuk cun-cun, layer dia cun-cun sekata. Lepas tu tunggu kering. Bila dah tunggu kering nanti baru kita akan lekat dengan getah tu. Tapi span ni pun dia macam dah jadi macam melekat-melekat tau. Sebab gam tu mungkin dah keras kan. Sebab aku dah letak masuk yang ni dah layer ketiga lah. Tadi satu kat getah tu, satu kat getah hitam, satu sekarang kat kayu. Jadi kita akan letak satu lagi layer dekat getah tu. Sebab aku target nak letak 2 layer dekat getah. Tak campur kayu satu layer, umpamanya dah 3 layer gam lah. Sebab untuk diorang kata itu untuk tournament lah. Kalau letak 2 layer ke 3 layer, sebenarnya satu layer pun dah boleh. Tapi at least aku rasa 2 layer kot. Satu dekat kayu, satu dekat getah, 2 layer kot, basic. Tapi aku letak 2 layer dekat getah, 1 layer dekat kayu. So overall kanan kiri jadi 6 layer lah. Ni aku dah kali kedua punya layer dekat getah. So kita bagi kayu tu kering. Dalam masa sama sekejap lagi, ngam-ngam je getah ni kering, kayu tu dah settle lah. Kita lekatkan terus. Dia punya gam ni nampak macam ni tau, tapi dia punya melekat tu kuat tau. Aku tak tahu ada guna teknologi macam mana gam ni. Tapi macam ni lah. Tapi gam dia tak adalah bau pelik ke apa. Bau dia okey je, nice je. Ini orang kata buat sendiri lah. Orang lain boleh buat kan, kenapa kita tak boleh buat? Yang penting nanti korang kena guna pisau yang tajam. Kalau korang nampak pisau ada warna kuning kat tepi buku tu, kat tepi getah hitam sebelah sana tu, yang tu aku pinjam kerani punya pisau. Dia kata pisau dia padu, so aku pinjam lah. Aku tak pakai pula pisau bedah yang aku beli tu. Tapi tak apa lah, janji menjadi, tak apa. Sebab kalau ikutkan ini bed aku, kira bed custom kan. Yang ni dah kira nombor 3 lah. Ini nombor 3, ini yang paling mahal lah yang aku beli. Sebelum ni aku pernah guna butterfly juga zaman belajar dulu, tapi aku tak ingat lah tu model apa, getah apa semua. Aku tinggal kat asrama, lepas tu kena rembat. Aku pun tak pasti. Yang tu pun ada carbon tak, dia punya material. Alright guys, jadi bila gam tu agak-agak dah kering, kita akan mula menampal lah. Aku gunakan lengan je sebab aku tengok ada player international dia tolak guna lengan je, dia tak guna roller ke apa. Tapi sebaik-baik guna roller. Itu aku punya lengan apa, macam ada daki ke apa kan, terkena kat hitam tu yang nampak. Tapi overall okey lah, tak ada gelombang udara. So kita tekan, lepas dah tekan kita potong. So potong ni nak kena 2-3 kali lah. Sebab kalau satu kali tak cukup kuat, dia tak dapat nak potong sampai getah warna hitam. Dia dapat potong dia punya getah spring, span dia. Dapat span dia tebal juga, getah dia pun tebal juga.
So kena 2-3 kali tekan, bagi puas hati baru boleh dapat potong. Alright, kita sambung balik borak aku punya bed yang aku ada lah tadi kan. Lepas tu aku tukar pula yang baru, Balsa punya Carbon X. Yang itu aku pakai jugalah sekarang untuk short-short. Tapi getah dia Striver dah tak sedap sangat dah. Sebab yang tu untuk bola zaman dulu, bola zaman sekarang dah tak boleh pakai sangat. Alright guys, so korang tengok lah macam mana aku pasang tu satu-satu. Lepas tu yang ni aku akan letak gam yang terakhir, layer yang terakhir sebelum aku tampal kat kayu. Yang ni getah warna merah lah, sebab warna hitam tadi dah siap tampal. So kita ratakan lagi. Dia ada yang aku buat tu, dia macam gam tu nampak clear tau, nampak cantik tau bila dia kering. Aku tak tahu aku salah letak ke tak, tapi ini first time lah aku buat sendiri. Sebelum ni aku tengok kedai je yang pasangan, nampak macam senang kan, kedai boleh buat, asal aku tak boleh buat kan. Tapi memang kedai dah buat banyak bed ada dah buat, banyak kali ada buat. Tapi aku baru buat first time yang ni. Dah lah first time, barang yang mahal terus kan. Tapi tak apa, kita kena cuba. Kalau tak, sampai bila kita nak berharap kan orang lain buat kan, kita boleh buat sendiri. Sebab yang ni still perlukan kemahiran, tapi taklah sesusah macam buka enjin motor. Jadi aku pun letak overall gam ni memang nice. So lepas kita dah letak dekat getah tu, kita kena letak kat kayu juga macam biasalah. So total untuk setiap belah tu ada 3 layer gam. Tapi nak kata gam tu kering lama, kejap je pun. Tapi kalau ikut standard dia, nak kena bagi 6-7 jam bagi kering baru boleh kan. Tapi overall aku gam ni ambil masa lah, still ambil masa lah. Kita dah letak gam tu memang kena tunggu kering lah. Dia taklah on the spot kering macam gam gajahan. Dia ada kena tunggu kat, tapi taklah lama, kejap je. Macam gam kertas kat lebih kurang. Cumanya bila kita pasang sendiri, potong sendiri, beli lagi sendiri, guna duit sendiri lagi, dia punya kepuasan tu aku tak tahu nak cakap macam mana lah. Dia kau akan hargailah benda tu. Sebab benda ni susah nak dapat, dah lah nak beli pun tunggu lama. Lepas tu dia punya barang memang kualiti padu. Lepas tu korang akan rasa satu kepuasan yang aku tak tahu nak cakap macam mana. Dia bukan isu beli tau. Dia kalau kau beli yang dah siap, dia lain. Tapi kalau kau beli satu-satu, lepas tu tunggu, kena pula barang yang aku ada getah yang aku beli tu. Aku rasa getah 09 ni kot, aku beli, lepas tu dah tunggu, tengok dia refund balik. Aku rasa mungkin stok tak ada kot, walaupun kuantiti kata ada lagi. Lepas tu aku pergilah order yang kat kedai lain juga, tapi still Jepun punya lah. Tu yang jadi lambat. Dia jadi macam lambatnya geramnya. Kau tengok, aku tolak guna lengan. Ikut kan nak nice, korang guna roller ke ataupun silinder. Tapi aku guna lengan je, tak tahan punya pasal. Yang penting barang jadi, tak apa. Yang penting kemas, dia punya logo pun center. Lepas tu dia melekat elok, tak ada gelembung udara. Itu dah kira jadi lah. Aku pun tekan bagi puas hati, sambil belakang tu tertekan sekali kan. Lepas tu aku gunakanlah juga kertas dia ni kan, untuk lapik. Cuma yang bagusnya, warna merah ni dia ada plastik kat depan dia. So warna hitam tu tak ada plastik. So aku letak lah sebagai alas kertas tu. So tekan sampai rasa padat lah. Rasa macam getah tu dengan blade tu betul-betul rapat. Baru nanti nak main pukulan tu dia akan mantap kan. Aku tak tahulah macam mana. Tapi macam tu lah kot. Tekan. Dah tekan tu macam biasalah. Kita tengok dah nice. Lepas tu kita akan potong lah getah yang warna merah ni pula. Yang ni getah las lah. Siap getah ni, bermaksud acara memasang getah dah settle. Tapi kalau korang nak tahu, sebelum aku beli beg ni, aku tak tahu lah sebelum ke aku dah beli dulu baru aku cakap mak aku. Aku cakap mak aku lah, mak nak beli beg lah mak, harga sekian. Awal tu macam biasa lah, mak mesti cakap, buat apa nak beli mahal tu, membazir. Beli je lah yang murah-murah, RM70, RM50, RM30. Aku cakap, mak mana boleh mak, kita dah level lain mak, nak main nak rasa sedap punya, baru ada feel. Lepas tu mak aku bercakap lah, ikut sekali kau lah, kau ada lagi berapa tahun je, lepas ni kau dah tua, kau tak boleh main. Aku kan apa lagi, nampak macam green light, aku pun beli lah. Itulah sudahnya aku dapat yang ni. Memang puas hati lah. Cuma lambat sikit nak tunggu. Tapi overall kita pasang sendiri, tak ada hal, tak ada goyang. Kalau korang tengok betapa puas yang aku memotong tu, tekan. Dia kalau nak elok ada alat tu, tapi alat tu 300 weh. Dia memang ada besi pemotong tu dengan ada tapak penekan macam pressure tekan.
price dia macam press. Tapi kalau aku semata nak beli tu macam rugi pula, sebab aku tak buka kedai. Aku ni pun tak tentu lagi lah bila nak tukar getah ni kan. Jadi aku pun gunalah pisau secara manual dipotong. Boleh jugalah, tapi dia kadang-kadang ada sikit-sikit lah tak kemas. Tapi tak apa lah, boleh lah. Jadi boleh potong, jadi terlerai getah tu ikut shape blade. Okey lah. Aku layan je ni. Sebenarnya takut dia rosak kan. Nanti rasa macam alamak, menyesalnya kalau pergi kedai kan, kedai potong cantik apa kan. Tapi aku rasa kedai guna pisau juga sama. Lebihnya kita punya confident tu nak potong macam ni. Bila dah potong aku tengok, oh nice juga aku potong ni, kemas juga. Tak lah berancai-berancai macam bergigi aku potong. Semua juga lah. So overall nice. Lepas kita tengok balik, kalau ada lebih-lebih kat tepi-tepi tu kita ratakan balik sikit-sikit. Lepas dah ratakan, apa lagi, korang boleh ambil cover, stiker cover blade tepi ni. Lepas tu kita lekatkan supaya kita nak lindung kayu ni. Kalau terlanggar table ke, letaklah direct contact dengan kayu kan. Dia kena stiker ni. Sambil-sambil pun boleh cover getah tu daripada terkopik ke apa kan. Maksudnya memang penting tak stiker tu pada aku lah. Tapi ikutlah korang. Tapi kalau tak pasang pun togel pun tak nice juga. Kena pasang kan baru nice. So kita ukur dia macam mana. Lebih tu kita potong. Dah potong tu baru kita buka dia punya cover stiker tu dan kita lekatkan. Aku pun tak tahulah berapa minit dah aku buat ni, sebab ada lah part yang aku potong record kan. Tapi memang still modal masa kan nak pasang pun. Yang penting puas hati lah, itu je. Lepas kita dah pasang ni, nikmat dia aku tak tahu nak cakap macam mana. Memang puas. Nampak macam mudah je pasang stiker ni, tapi dia memerlukan kesabaran jugalah. Kau nak bagi dia center betul-betul di antara getah dengan kayu tu kan, pun tak boleh cincai-cincai. Gelojo-gelojo pun tak boleh. Kena relax, tekan, tolak, bagi gam tu melekat elok. Lepas tu kita tarik sampailah tutup keliling ni. Tapi aku tengok pro player yang international punya, dia tak pasang semua pun stiker ni. Alasan dia tak nak bagi bag tu berat. Dia letak macam separuh je kot, daripada hujung sampai tengah belah atas tu. Dia tak buat full lah. Alasan dia nak berat macam tu supaya mungkin dia punya controlling dia nak berat sekian-sekian, ada target dia. Macam aku dah beli ni takkan nak guna separuh je kan, sayang pula. Ni pun ada lebih sikit. Tapi dah takat, kita ambil takat mana yang perlu lah. Selebihnya boleh buang kan. So kita rapatkan, kemaskan dia. Memang nice. So ini set memang kayu Viscaria Super LC FL. Lepas tu getah kanan kiri Dicnic merah, Dicnic 09C, hitam Dicnic 0505. So overall nak kata berat, taklah berat sangat, tapi rasalah mahal tu. Rasalah mahal tu. Allah membeli menang memakai. So memang nice lah bila dah terjadi, bukan dah terjadi, bila terhasil satu bag custom macam ni, memang top lah. So kalau korang rasa smart, boleh komen kat bawah. Mana tahu ada rezeki aku buat video lagi.